Dekat dalam market sekarang memang banyak betul brand smartwatch yang offer smartwatch yang memang tahan lasak, boleh masuk air, boleh menyelam, boleh tahan debu. But untuk kali ni aku nak tunjuk kat korang smartwatch yang aku pakai ni, brand dia nama dia Cospac. And to be specific, ini Cospac Tank M4. Nombor satu, kalau korang nak tahu, jam ni bukan sekadar smartwatch biasa tau, tapi dia datang sekali dengan military grade. Maksudnya dia dah jalani banyak proses-proses nak uji dia punya ketahanan dia dan memang terbukti. Maksudnya dia kalis debu, dia tahan air, even kalau jatuh hentak pun dia tak jadi masalah. At the same time, design dia yang rugged, kalau korang tengok dekat-dekat memang nampak garang gila. Lepas tu dia ada rating 10 ATM and dia punya IP rating pula IP69K. Maksudnya apa? Menurut Cospac, dia boleh menyelam sampai 45 meter ke dalam air. At the same time juga dia boleh tahan tekanan air yang tinggi. Meaning let's say kalau korang ambil macam for example macam air paip yang memang high pressure, korang halalkan kat jam ni, dia masih boleh tahan. Maksudnya apa? Untuk smartwatch ni dia sesuai untuk orang yang lasak macam kerja dekat construction site. Let's say kalau korang banyak buat kerja, banyak debu kan, and then smartwatch korang kena macam tanah ke water jet, pressure water, memang boleh bersih terus and dia tak rosak. Lepas tu let's talk about battery pula. Okay, dia punya battery ada 500 mAh per cobalt battery. Maksudnya apa? Dengan 500 mAh dia boleh tahan sampai 15 hari. Meaning lebih kurang 2 minggu sekali charge. Lagi satu juga, let's say on GPS, dia juga boleh tahan sampai 20 jam. Yang ini sangat membantu, let's say kalau korang join macam marathon for example, yang memerlukan GPS sentiasa on dekat smartwatch. Dari mula marathon sampai habis marathon, dia boleh tahan and boleh track GPS dia punya location. Lagi satu, let's talk about sukan pula. Okay, untuk smartwatch ni, dia support sehingga 160 freestyle training mode. Dalam masa yang sama juga, 23 Apex Motion Sport Mode. Yang paling best juga untuk smartwatch ni juga, dia support auto recognition sport mode tau. Meaning let's say kalau korang tiba-tiba berjalan, tiba-tiba berjogging, dia juga boleh automatic detect and dia boleh mulakan sport mode tu secara automatik. Lepas tu dalam masa yang sama juga, dari segi kesihatan, dia juga boleh support heart rate reading, blood oxygen, dan satu juga dia boleh support untuk korang punya stress, korang punya tidur pun dia boleh calculate juga. Meaning apa yang aku simpulkan dengan info-info ni juga, baru korang boleh monitor korang punya level kesihatan so that korang boleh improve lagi dari segi recovery. Lagi satu pula, untuk smartwatch ni bukan sekadar untuk macam menyelam, berlari, bersukan je. Aku juga suka dia punya ekosistem add-on function dia. Maksudnya juga dengan jam ni juga korang boleh sambung terus dengan Bluetooth earphone korang and boleh connect dengan Bluetooth untuk jadikan sebagai macam kamera shutter. Notification phone korang juga akan auto masuk dekat dalam ni juga. At the same time juga, let's say ada model jam yang berlainan. Let's say kalau member korang juga ada jam yang sama, boleh ada macam function walkie-talkie juga. So meaning let's say kalau korang dekat dalam hutan, at the same time juga signal tak berapa ada, boleh jadikan sebagai walkie-talkie dengan syarat member korang ada jam yang model brand yang sama juga. Lepas tu dari segi watch face pula, memang macam-macam watch face yang korang boleh customize. Sebab dekat dalam operating system dia pakai Apex Smooth OS. So bagi aku agak smooth, interface dia mudah faham. And dia punya interface watch face dia memang macam-macam yang korang boleh download. Korang nak custom sendiri pun boleh juga. Lagi satu juga, let's say kalau korang nak unlock semua tracking, jangan lupa download dekat App Store atau Play Store Apex Smooth punya apps. So dekat dalam macam-macam lagi data yang korang boleh gather, macam download offline map, ataupun nak track korang punya statistik yang tidur, heart rate, ataupun nak download watch face yang custom dari internet. Everything boleh buat melalui apps and akan directly transfer dekat dalam jam ni. Apa yang aku dapat katakan bila aku pakai, apa yang aku dapat simpulkan untuk jam Cospac Time M4 ni, bukan setakat smartwatch yang tahan lasak, tapi ada banyak feature-features yang korang boleh customize juga. At the same time juga, aku paling suka dengan design dia yang memang nampak sangat rugged and sangat garang. So that bila orang jauh tengok macam memang cantik betul jam ni. Nampak garang. Bukan setakat dia orang claim, but korang akan experience sendiri bila pakai. Nampak sangat solid, so that bila kat luar korang dah tak perlu risau in case dia jatuh ke masuk air ke. Nak cuci pun senang sebab dia sangatlah tahan lasak.
at the same time dia tak semahal jam dari brand lain, and within the price point yang sangat affordable. Okay korang, overall so far aku pakai, aku sangat puas hati. So aku dah, now is your turn pula. Macam